welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Lina nak buat hari ni apa tahu? Lina nak masak. Lina nak buat roti jala. Yes, roti jala tu memang kegemaran ramai. Kalaulah kita makan bersama dengan kari ayam. So yummy. Ya kan? So hari ini memang kat rumah kita pun kari ayam. So why not I tunjuk you all semua macam mana nak buat roti jala. It's very easy and very quick. Kita boleh buat. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk like and share this video. And kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan segan untuk komen below. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan ya. Jom. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil tepung seberguna 2.5 cup ya. Yang ni tepung gandum 2,5 cawan. And then Lina ambil 1 sudu teh garam. And then Lina nak masukkan 1 sudu makan oil. Okey, ini cooking oil pun boleh. And then 1 cawan susu cair. Okey, susu cair. 2 cup air. Okey, 2 cup air untuk bancuk tepung ni ya. And then kali ni Lina nak buat 2 color I punya roti jala. 1 green, light green, and then a bit orange color. Okay, yellow orange lah. Kalau anda nak biarkan tepung tu putih pun boleh, plain color pun boleh, don't problem. So kali ni Lina nak buat 2 color. Sekarang kita boleh mix dah kita punya batter ni ya. Jom. Okay kawan-kawan, first Lina dalam tepung ni Lina nak masukkan garam. Dan masukkan air. Nanti kita kena tapiskan tau. Selain susu cair, boleh pakaikan santan pun ya. Santan kelapa. Dia tak boleh terlalu cair ataupun terlalu pekat. Masukkan susu cair. Mix sampai tiada ketul-ketulan ya. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak tapiskan batter ni dalam 2 mangkuk.
Okey kawan-kawan. Sekarang kita dah mix dua color. And then Lina nak pakai acuan ini ya untuk buat kita punya roti jala. There are many types. I nak pakai macam ni. So, kita sapukan sedikit minyak atas piring lepeh. Dia kawan-kawan, kita punya roti jala dah ready. Memang senang untuk buat kan. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Very easy, makan bersama dengan kari ayam. Kalau nak tahu resepi kari ayam, jangan lupa untuk klik link di atas sini ya. Lina pernah buat kari ayam yang memang sedap. So, Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.